Gitu. Tadi dia fa'il zahir ni. Okey. Kalau misalnya kita pergi di rumah, klik-klik pak kerja, tengok buah pisang hilang di mak. Buah pisang tak simpan tu tak ada. Makan moga. Mari kita kata, bagi dah. Kita kata buah pisang dimakan. Hak ni panggil naib fa'il. Marfu'. Ni. Ni jadi apa dengan ini? Masa ni? Ni maf'ul bih dah, maf'ul bih. Ini telah makan oleh Muhammad buah pisang. Akal pisang. Fa'il maf'ul bih. Ni klik-klik di rumah, kita tengok pisang habis dah. Kita kata dimakan buah pisang, dimakan. Hak ni memakan. Siapa makan? Muhammad. Hak ni dimakan. Siapa makan? Tak tahu siapa makan. Tak tahu apa makan. Gapo ni? Gapo kena makan? Buah pisang. Jadi hak asalnya si Muhammad duduk sini ni buah. Jadi dia gitu tempat Muhammad. Al-Mauz ganti ni. Ni naik ni ganti. Naik tu ganti. Dia ganti tempat Muhammad. Maka dia nama naibul fa'ili. Ganti fa'il. Tempat duduk. Maka dia pun di dhammah marfu'. Pereh. Dia ada kita maf'ul bih tu. Tak ada maf'ul bih. Kerana nama naib fa'il lah. Jadi berlaku jadi berlaku. Dia si berlaku tu hilang. Si dihilangkan. Pelakunya tak ada. Pelakunya tak ada. Kenapa? Maf'ul bih tak ada kan? Tak. Fa'il tak ada. Fa'il tak ada.